Kalau kita sebut Kepung, apa yang terbayang di fikiran? Mungkin pusat membeli belah, lebuh raya yang sentiasa sibuk, atau deretan kondominium yang semakin memenuhi ruang langit. Namun, di sebalik pembangunan itu, masih ada satu kawasan yang menjadi saksi bagaimana Kepung membesar dari sebuah penempatan kecil kepada bandar yang kita kenali hari ini. Hari ini, Street File membawa anda berjalan menyusuri Kepung Baru untuk melihat sendiri bagaimana sejarah masih hidup di tengah-tengah bandar moden. Ramai menyangka Kepung sejak dahulu memang sebuah bandar besar, sebenarnya tidak. Lebih 100 tahun dahulu, kawasan ini hanyalah penempatan kecil yang dikelilingi hutan, ladang getah dan lombong biji timah. Ketika ekonomi tanah Melayu berkembang melalui perlombongan, ramai pekerja berhijrah ke kawasan ini. Mereka membina rumah, membuka kedai kecil dan sedikit demi sedikit lahirlah sebuah komuniti. Komuniti inilah yang akhirnya berkembang menjadi Kepung Baru. Jika kita berjalan di sini hari ini, mungkin kita tidak lagi melihat rumah papan atau jalan tanah merah. Tetapi, susunan jalan dan beberapa bangunan lama masih mengingatkan kita bahawa kawasan ini pernah menjadi sebuah pekan kecil yang penuh dengan kehidupan. Sehingga hari ini, asal-usul nama Kepung masih menjadi perbincangan. Ada yang mengatakan namanya berasal daripada bentuk muka bumi yang seolah-olah dikelilingi bukit. Ada juga yang mengaitkannya dengan istilah lama masyarakat tempatan. Walaupun apapun asal-usulnya, yang pasti Kepung mula berkembang dengan pesat sekitar abad ke-20. Kehadiran lombong biji timah dan ladang getah membawa masuk pelbagai kaum Melayu, Cina dan India. Semuanya memainkan peranan membentuk identiti Kepung yang kita lihat pada hari ini. Kalau diperhatikan, Kepung Baru hari ini bukanlah kawasan yang dipenuhi bangunan warisan seperti Bentong atau Kuala Kubu Baru. Sebagian besar bangunan di sini telah melalui proses naik taraf dan pengubahsuaian. Namun, identiti kawasan ini bukan hanya terletak pada usia bangunannya, tetapi pada komuniti yang masih memilih untuk terus berniaga di sini.
Lorong-lorong kecil, kedai keluarga dan gerai yang telah beroperasi sejak puluhan tahun dahulu masih menjadi kehidupan Kepong Baru. Mural yang menghiasi lorong ini pula seolah-olah menjadi jambatan antara sejarah lama dan wajah baru kawasan ini. Satu perkara yang cukup sinonim dengan Kepong Baru ialah makanannya. Ramai datang ke sini semata-mata untuk menikmati hidangan yang telah diwarisi turun-temurun. Ada gerai yang dibuka sejak zaman ibu bapa mereka masih muda. Ada juga restoran yang kini diurus oleh generasi kedua dan ketiga. Inilah keunikan Kepong Baru. Bukan sekadar tempat makan, tapi tempat di mana tradisi masih diteruskan. Di sinilah kita dapat melihat bahawa sejarah tidak hanya disimpan dalam museum. Kadang-kadang sejarah hidup melalui sebuah mangkuk mi, melalui sebuah cawan kopi, atau melalui pelanggan yang datang ke kedai yang sama sejak puluhan tahun yang lalu. Bangunan tinggi kini menguasai pemandangan. Pusat komersial terus berkembang. Penduduk semakin ramai. Kepong sudah berubah menjadi sebuah bandar moden. Namun, di tengah pembangunan ini, masih ada bahagian yang mengingatkan kita bahawa setiap bandar mempunyai permulaannya. Tanpa pekan kecil seperti ini, mungkin tidak akan wujud Kepong yang kita kenali pada hari ini. Kadang-kadang, apabila sesuatu tempat semakin moden, kita terlupa bagaimana semuanya bermula. Kepong Baru mungkin tidak lagi seperti dahulu, tetapi sejarahnya masih hidup. Bukan hanya pada bangunan, bukan hanya pada jalan, tapi pada manusia yang masih memilih untuk terus tinggal dan berniaga di sini. Mungkin satu hari nanti, lebih banyak bangunan lama akan digantikan dengan bangunan baharu. Namun, selagi kisah seperti ini terus diceritakan, sejarah Kepong Baru tidak akan hilang. Kerana sejarah bukan sekadar apa yang kita lihat, tapi apa yang kita ingat. Terima kasih kerana menemani saya menjelajah Kepong Baru. Kalau anda suka dokumentari seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan kongsikan video ini. Saya Bro Andy dan ini ialah Street File. Kita jumpa lagi di lokasi seterusnya. Assalamualaikum.